Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kali sama-sama kita mengucapkan syukur tinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam perkunanya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini untuk kali kedua lah bersama saya. Minggu lepas tu ganti je tu dia tu. Malam ni baru betul-betul. Selain daripada kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga kerana dengan nikmat yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita tak putus-putus, walaupun adalah sebahagian perkara yang kadang-kadang kita ni kurang daripada orang lain, ya tak? Ada sakit sana, sakit sini, dan ada yang isteri meninggal, ada yang suami meninggal, ada yang anak meninggal, kan? Satu dua kekurangan yang Allah Taala bagi itu sebenarnya Allah Ta'ala ni bersifat hakim. Hakim ni yang mempunyai hikmah. Dia ada hikmah di sebalik perkara yang berlaku. Dan kalau kita kaji kekurangan yang ada pada kita sebenarnya, dia buat hal lagi dah. Dia ujian kan, ujian tu. Kekurangan yang ada pada kita sikit sebanyak tu sebenarnya, kalau nak dibandingkan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi itu, banyak lagi. Banyak lagi. Ni pun ini nampak budak ni bila nak mengajar ni. Asyik tak ada sentuh apa-apa pun. Kan? Sebenarnya kita yang susah ni tuan-tuan, ada lagi ramai orang yang susah daripada kita. Ustaz Khairuddin, Ustaz Kamarudin mungkin dia selalu buka YouTube tengok kan. Kita tengok dalam YouTube tuan-tuan, ada seorang perempuan yang nama dia Munibah. Tak pernah tengok Ustaz? Yang nama perempuan nama Munibah. Dia ni orang Pakistan. Dia ni lumpuh keseluruhan badan. Bukan nak cerita pasal perempuan ni, tapi perempuan ni memang cantik lah, kan? Dia orang Pakistan. Saya tengok cuma satu petikan yang orang hantar kat kita lah, ya. Dia ni salah seorang ikon di Pakistan lah hari ni. Dia ni cacat sebab dia kemalangan. Dia balik kampung, kemudian accident sebab driver tu tertidur. Accident. Badan dia hancur habis, dalaman luaran, dan sebahagian besar badan dia tu dimasukkan besi. Masuk besi. Dan dia dikatakan dia ni akan lumpuh sepanjang hidup dia. Memang lumpuh lah. Dia memang hantar wheelchair 24 jam. Hantar wheelchair. Bukan orang itu yang saya nak ketengahkan. Dan bukan buat pasal dia accident tu tak. Tapi pasal speech dia tu, ucapan dia. Dia berucap di hadapan orang ramai tentang kecacatan dia. Dia kata wheelchair ni bukan kekurangan pada dia, tapi sebenarnya kelebihan. Setelah dia duduk atas wheelchair dan dia cacat, tak boleh gerakkan badan, melainkan tangan je boleh bergerak. Dengan mulut je. Mata, mulut boleh bergerak lah. Tapi sebenarnya lepas dia lumpuh tu, banyak benda baik yang dia dapat berbanding yang dia tak dapat masa dia sihat. Dia kata dia tak sedih sedikit pun. Dia kata apa tau? Dia kata we have so much to be grateful to God. Kita ni sebenarnya banyak yang kita boleh bersyukur dekat Tuhan. Banyak sangat dia kata. Kan? Sebenarnya satu kekurangan yang kita ada, sebenarnya nak dihitung banyak lagi benda baik, benda lain yang kita boleh bersyukur pada Allah Ta'ala, pada Tuhan. Dia kata begitu. Dan dia tak sedih sedikit. Baguslah dalam speech dia betul-betul. Kita perempuan tau, tapi dia bagi speech dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia mantap lah. Level A+ lah. Tapi isi kandungan dia tu, sampai kita dengar meremang bulu roma tu. Saya naik bulu roma, saya dengar dia speech. Speech. Dia bagi ucapan. Dia kata we have so much to be grateful to God. Kita ada banyak yang kita kena bersyukur dengan Tuhan. Banyak sangat dia kata. Panjang lagi lah dia beritahu.
Saya betul-betul terpegunglah dengan ucapan dia tu. Kita orang Islam pun kadang tak sampai tahap tu. Jadi kita pun sama. Kita pun sama. Sebenarnya di samping kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan segala kurniaan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, bahkan nikmat ni tuan-tuan Allah Ta'ala akan tanya. Maka salah satu caranya ialah kita buat ibadah yang baik hari ni, kita semayang, kita bersedekah, kita baca Quran, kita berzikir, kita tak buat perkara yang haram. Kemudian kita nak buat korban pula hari ni esok kan. Di samping ibadah yang kita buat semua ni, di samping kita bersyukur pada Tuhan, dia juga sebenarnya satu perkara yang kita kena berbangga lah. Berbangga dengan ibadah ni tak salah. Anas bin Malik dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buat benda baik orang puji, memang orang yang buat benda baik ni dia layak dipuji kan? Apa akan jadi? Nabi kata tilka ajil busyra. Nabi kata al-mu'min. Itulah berita baik orang mukmin yang dia dapat di dunia. Orang terima kasih kat kita, orang puji kita benda baik. Cuma kita yang dipuji ni tak boleh bangga lah, tak boleh riak pula, ya tak? Tapi kita kena rasa alhamdulillah aku Muslim, aku boleh buat benda baik, aku begitu, aku begini, tak apa. Sekadar kita nak berbangga. Macam Nabi Sulaiman alaihissalam, bila orang puji dia dalam Quran, dia kata hadza min fadli rabbi. Salah satu cara kita lah. Ini adalah kelebihan Tuhanku. Kita sebut di sisi orang ramai, orang puji kita ada hadza min fadli rabbi. Nak cerita kita buat ibadah ni di samping kita bersyukur, salah satu cara kita syukur pada Tuhan lah. Bersyukur dengan mulut. Kita dah belajar dulu pasal iman. Iman ni tasdik dengan lidah, ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati, kemudian menzahirkan dengan amal perbuatan. Tak cukup kita bersyukur, kadang kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah saja. Tapi kita ni malas sangat nak datang ke masjid surau, malas sangat nak sembahyang berjemaah. Hari ni tuan-tuan, berapa ramai orang yang nak mempertahankan agama dia. Kononnya orang kafir nak runtuhkan Islam, nak menjahanamkan Islam, nak buat begitu pada Islam, nak menghina Islam. Kan? Tapi sedar tak sedar sebenarnya kita sendiri yang bernama umat Melayu dan umat Islam di Malaysia ni, kita sendiri sebenarnya meruntuhkan agama kita. Sebenarnya. Kan? Pasal apa? Kita tengok di masjid dan surau, berapa kerat yang datang sembahyang berjemaah. Bukankah Nabi kata man aqama solat? Tuan-tuan ingat hadis ni. Faqad aqamadin. Siapa yang mendirikan agama, siapa yang mendirikan sembahyang, dia sudah mendirikan agamanya. Wa man taraka solat faqad hadamati. Siapa yang meninggalkan solat, dia sudah meruntuhkan agama. Dan salah satu bentuk meninggalkan solat ialah meninggalkan solat berjamaah. Tak mari sembahyang berjamaah sebenarnya kita sudah dikira meninggalkan solat, walaupun tidak berdosa di atas solat itu, tapi dipanggil berdosa kerana meninggalkan solat berjamaah. Kan? Banyak kisah kalau kita belajar tuan-tuan. Sebab itu sebahagian daripada ulama dia cenderung mengatakan sembahyang berjamaah ni wajib. Pasal banyak sangat. Bukankah pada zaman Nabi 2-3 orang buta datang jumpa Nabi, minta dengan Nabi, aku ni tak nak datang sembahyang berjemaah. Pasal apa? Pasal aku buta. Laisa yaqudun, laisa qaidun yaquduni ila solah. Aku ni buta, tak ada orang nak bawa aku pergi berjemaah. Nabi kata atas ma'ul hayya 'ala solah, hayya 'ala falah. Kau buta, tapi kau dengar tak hayya 'ala solah, hayya 'ala falah? Dia kata aku dengar. Nabi kata fa'ajib, kamu kena datang walaupun kamu buta. Nampak? Buta pun Nabi suruh mari juga. Tak ada orang nak bawa. Meraba lah. Dan benda ni betul-betul berlaku. Saya pergi mengajar dulu di surau Selayang, Taman Selayang Idaman nama dia. Sempatlah saya ceramah di situ dah 3-4 bulan. Tapi kena sack. Bukan sack tu tau. Ni sack lain. S-A-C-K. Bukan S-A-X. Bukan S-E-X. Kan ingat S-E-X pula. Saya perasan bila saya mengajar, saya perasan ada seorang pakcik tu duduk ujung lelaki selalu lah. Tapi mata dia pejam. Mula-mula dulu lah, mula-mula saya kuliah 1-2 kuliah, buta. Memang dia buta. Lepas tu bila saya dah habis kuliah, saya sembahyang isyak, saya jadi imam. Lepas sembahyang saya duduk sebelah dia sembahyang sunat. Saja nak menyembang dia, saya duduk sebelah dia. Lepas sembahyang
Cakap Ustaz, saya kau ni. Salah. Dia cam sama saya. Ustaz mengajar dia. Oh. Saya tanya dia, Haji tak nampak kau? Saya buta dia kata. Oh, berapa lama dah? Dia kata, Haji buta kau? Tak elok lah kan? Haji tak nampak, dia tak nampak. Dah 10 tahun dah dia kata buta. Oh, lepas tu sekarang buat kerja apa? Dia kata, saya tak kerja lah. Pasal dia ada pencen. Dia dapat pencen ilat kan. Dia dulu kerja kerajaan. Dapat pencen ilat power haji apa tak tahulah. Isteri saya pun dia kata menjahit. Anak pun semua dah lepas belajar. Semua universiti semua dah kerja dah. Cuma ada seorang lagi yang belajar universiti dia kata. Jadi saya memang 5 kali satu hari memang kat sini tempat saya. Lain pada tu saya duduk rumah lah. Dia kata dengan rumah saya. Tolong apa yang patut. Lepas dia balik tu saya tanyalah karya apa imam tu saya tanya kan. Macam mana dia? Rumah dia kat mana? Rumah dia belakang tu. Lebih kurang 100 meter dengan masjid. Jauh tu. 100 meter dengan masjid. Habis tu dia kata macam mana dia datang? Dia datang, dia akan meraba-raba pagar-pagar. Sebab dia rumah lot tau, tapi dia pagar rapat-rapat. Dia akan pegang pagar-pagar orang. Gitulah setiap hari. Saya betul-betul terkesan nak kata kalau aku buta lah saya, aku tak tahu. Kalau kita buta tak boleh sampai tak, kita tak tahu lagi. Kita tak tahu. Kuku ustaz kalau buta pun tak datang masjid kuku lah. Tapi dia alhamdulillah walaupun dia buta dia masih semangat tinggi. Nampak? Jadi macam tu lah. Kadang-kadang orang-orang yang macam ni kan, kita tengok tak padan. Kita ni Allah Ta'ala bagi mata boleh tengok, telinga boleh dengar. Kan? Mata tak buta lagi, telinga tak pekat lagi, kaki tu boleh berjalan tak lumpuh lagi pun. Tapi kadang-kadang berat sungguh nak mari. Berat sungguh nak mendatangi rumah-rumah Allah Ta'ala ni. Pasal kan nak ni musim haji ni. Saya cakap kisah benar. Ada orang tu sebelum dia pergi haji tuan-tuan, ni di tempat saya ustaz. Sebelum dia pergi haji, saya boleh kata walaupun tak 5 kali satu hari satu malam, adalah setiap hari dia disuruh sembahyang berjemaah. 1 atau 2 waktu bila dia balik kerja lah, dia kerja pagi jam petang, boleh bantu. Tapi bila dah balik haji, tak langsung sembahyang. Tak langsung. Apa saya tanya isteri dia, dia kata, pasal apa haji dah tak mari surau? Oh, dia kata haji sekarang sembahyang kat masjid. Tapi setahu saya dia tak pergi masjid pun. Jadi saya pun heran dengan cerita pasal apa? Pasal dia kata, yelah surau kita ni dhaif. Kadang-kadang imam tak ada, takut kena tolak jadi imam. Tak mari sembahyang sampai sayang macam tu kan. Jadi sepatutnya bila kita dah balik, kita kena lebih rajin. Lebih rajin. Di sana kita buat amal ibadah kena rajin jugalah. Tapi balik ni kena sambung lah. Tak boleh rajin di sana balik tak guna. Tak guna. Sebenarnya macam tu. Jadi kembali pada yang tadi, kita kena jaga sembahyang berjemaah. Tanda kekuatan orang Islam ni sebenarnya sembahyang berjemaah. Orang bukan Islam, kufar, kalau kita kaji sejarah Islam, dia tak takut setakat kita nak berimpun sekali-sekala melakukan slogan pertakat agama bangsa dan negara. Tapi dia akan takut bila dilihat umat Islam ni memenuhi rumah-rumah ibadah. Kalau kita 5 kali satu hari, terutama subuh dan isyak, di masjid ni penuh tuan-tuan, orang kufar dia akan gentar. Mesti Allah Ta'ala akan masukkan perasaan rahbah dalam hati orang bukan Islam ni. Tapi sebab kita ni tak ada sifat itu dalam diri kita, pasal ambil ingat sangat kan? Kita Muslim di dunia Allah Ta'ala bagi. Kita tak minta pun. Dulu kita minta ke, ya Allah bagilah aku jadi Muslim setelah aku lahir. Tak minta. Walaupun seluruh manusia dah bertauhidkan Tuhan di Yaumul Misaq dia panggil. Bila Allah Ta'ala jadikan Adam alaihissalam, kan, kita belajar akidah Islam. Kalau tuan-tuan pernah belajar lah, kalau ada ustaz pernah cerita, ada satu hari Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada satu hari Allah Ta'ala jadikan hari itu sebagai Yaumul Misaq, hari perjanjian kita dengan Tuhan. Yang mana Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum. Bila Allah Ta'ala jadikan Adam alaihissalam, Allah Ta'ala keluarkan seluruh zuriat-zuriatnya dengan 2 sapuan. Satu sapuan dikeluarkan roh-roh. Allah Ta'ala sapu, dari riwayat Allah Ta'ala sapu belakang Nabi Adam alaihissalam. Keluarlah roh-rohnya di kalangan ahli syurga. Kemudian Allah Ta'ala sapu lagi sekali. Keluar pula roh-roh daripada ahli neraka. Kemudian Allah Ta'ala kata,
alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua berkata qalu bala ya Rabb, ya wahai Tuhan. Itu dia panggil yaumul hisab. Sebab tu kita lahir semua Islam. Semua Islam. Walaupun anak orang bukan Islam, semua Islam. Sebab tu budak-budak yang mati sebelum dia balik, dia dikira Muslim. Dia mati di atas fitrah. Walaupun ulama khilaf sikit lah dalam isu ini, tapi nak cerita begitu. Islam kan? Kita Islam lahir ni alhamdulillah. Tapi kita tak jamin tutupan kita adakah Islam, dan kita juga tak jamin adakah kita benar-benar Muslim di sana. Kita boleh jadi hidup Muslim, mati pun Muslim, tapi bila bangkit boleh jadi kita tak benar-benar Muslim. Muslim juga tapi tak benar-benar Muslim. Jaminan Nabi, orang yang nak dibangkitkan Allah Ta'ala benar-benar Muslim, ialah dia menjaga solatnya seiringan dengan azannya. Mukaddimah hari ni saya tutup dengan satu riwayat Ibnu Mas'ud, hadis Muslim. Nabi kata man sarrahu ayaqallaha ghadan muslimah. Siapa yang gembira betul-betul nak esok-esok dia jumpa Allah Ta'ala sebagai Muslim, maka Nabi kata fa alaihi falyuhafiz ala salawatil maktubat haitsu yunada bihi. Maka hendaklah dia menjaga sembahyang seiringan dengan azannya. Bila azan kita mesti mendatangi sembahyang walau sejak mana pun kita. Mesti. Mesti. Bahkan ini baru tutup betul. Al-Imam bin Mas'ud disebut dalam riwayat Muslim, dikata pada zaman Nabi, orang yang tidak mendatangi sembahyang berjemaah dan sembahyang hanya di rumahnya ialah orang yang munafik, maklumul nifaq, kata dia. Hari ni pun sama kan? Ibnu Mas'ud kata zaman kita dulu, orang yang tak datang sembahyang berjemaah di masjid-masjid ni adalah orang munafik saja, yang mana maklumul nifaq, yang sudah diketahui kemunafikan. Kita dah kata orang munafik, orang tu salah, orang ni salah. Kita kaki tak pernah mari 5 kali satu hari, 4 kali satu hari. Kita dulu munafik pada orang yang kita kata. Nampak? Jadi kita nak kena sedar. Baik, habislah mukadimah. Kita nak sambung kuliah kita. Mukadimah banyak sikit lah, pasal 2 kali bulan ni. Kita nak sambung kuliah kita pada malam ini. Masih hadis yang pertama lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Ma'is. Dan juga sebenarnya diriwayat oleh sahabat-sahabat yang lain, umpama Abu Zar, umpama Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, dan cuma dalam bentuk-bentuk yang lain, dan dia ada disebut di bawah inilah. Baik. Baru hadis nombor 1. Berapa kuliah dah Ustaz? Baru hadis nombor 1. Tak apa. Itu pun baru part nombor 1. Sebaik-baik amalan ialah beriman pada Allah yang esa. Kita dah habis dah itu. Ilmu tak habis lah, tapi hak huraian Ustaz nak hurai setakat ini, tak ada ceduk sana ceduk sini, tak nak bagi faham tentang iman. Iman tak nak bagi tahu amalan paling tinggi nilainya di sisi Allah. Bahkan tujuan utama Allah Ta'ala turunkan para Nabi dan Rasul ialah kerana nak bawa iman. Iman. Kita pun sama. Kalau ada orang bukan Islam bertanya tentang Islam, maka adalah kita menyebut tentang ketauhidan dulu, dan jangan kita sebut tentang amalan-amalan ibadah dan seumpamanya. Mereka kalau dia dah masuk Islam, bila masuk Islam semuanya kena ajar terus lah. Tak ada tanggung-tanggung. Cuma ajar yang paling mudah. Ajar yang paling mudah. Kita nak masuk part yang kedua. Setelah Nabi kata beriman, Nabi kata apa pula? Nabi kata summal jihad. Nabi kata kemudian jihad. Setengah riwayat tak silap saya ada tambahan fi sabilillah, pada jalan Allah. Summa hajjatun mabruratun. Setengah riwayat summa hajjatun baratun tabdulu sa'iral a'mal kama baina matla'is syamsi ila maghribiha. Terjemahan tuan-tuan boleh tengok kat buku tu. Nak cerita pasal jihad. Nombor 1 iman, nombor 2 Nabi letak jihad. Apa makna jihad? Jihad ni dari sudut bahasa kita ni dari sudut bahasa Arab, bukan dari sudut bahasa Melayu. Jihad satu perkataan Arab,
tapi sudah dimelayukan. Tapi kita kena faham, mana-mana perkataan Arab yang dimelayukan, yang dipanggil bahasa serapan, kan? Konteksnya dari sudut kepahaman orang Melayu tentang perkataan itu, dia bawa sama-sama konteksnya dalam syariat. Faham maksud saya? Kita orang Melayu, jihad itu perkataan Arab, tapi dah dijadikan Melayu. Namun begitu, perkataan ini dah dijadikan Melayu dengan maknanya sekali, makna syariat. Bila sebut jihad, kita faham, oh, jihad fisabilillah. Tapi orang Arab berbeza. Bila sebut satu perkataan, dia ada dua makna. Satu dari sudut bahasa, satu dari sudut syarak. Kita ni tak. Pasal kita serap bahasa perkataan tu sekali dengan makna-makna dia sekali. Makna syarak dia, bukan makna bahasa. Faham? Baik. Jihad. Orang Melayu bila sebut jihad, jihadlah pergi berperang pada jalan Allah Ta'ala, jihad. Tapi orang Arab dari sudut bahasa, jihad ni ialah dipanggil bersungguh-sungguh dalam satu-satu perkara. Kalau kita balik kamu Arab, umpama Qamusul Muhit karangan Al-Imam Al-Fairuz Abadi, dia kata jihad ni adalah ita'abun nafs. Bersungguh-sungguh hingga letih diri ni. Kita buat satu benda sungguh-sungguh sampai kita penat, itulah jihad. Budak, kalau kita budak tu rajin di sekolah, kita ajar bahasa Arab, kita akan kata dia anta rajulun mujtahid, kau ni seorang lelaki yang rajin. Juga daripada jihad. Jihad ni daripada juhud. Juhud di mana maksudnya kata effort, usaha kita. Itu mana jihad. Jihad ni usaha, bersungguh-sungguh. Mujtahid juga daripada perkataan itu. Mujahid juga daripada jihad. Nampak? Kita panggil ulama-ulama besar Islam sebagai mujtahid. Al-Imam Syafi'i mujtahid, Al-Imam Ahmad mujtahid, Al-Imam Abu Hanifah mujtahid, Al-Imam Malik mujtahid, Al-Imam Nawawi mujtahid, Al-Imam Ibn Qayyim mujtahid, Al-Imam Abu Ishaq Syirazi mujtahid. Semua mujtahid. Apa makna mujtahid? Kenapa mereka digelar sebagai mujtahid? Sebab mereka bersungguh-sungguh dalam mengeluarkan dan mengistimbatkan hukum daripada Quran dan hadis Nabi. Itu juga daripada perkataan juhd, jihad. Bersungguh-sungguh. Dia suruh bahasa. Baik dan mujtahid. Sebab itu kita dalam nak menilai hukum, mana-mana mufti, mana-mana sesiapa saja ustaz sendiri pun, mana-mana hukum edas dia ada, kita kena tengok dulu pandangan-pandangan mujtahid yang ada. Melainkan kalau benda-benda baru lah yang tak ada dalam kitab-kitab mereka, baru kita boleh menilai mana satu hukum yang paling dekat. Tapi kalau benda dah sedia ada, kena tengok. Walaupun mereka berbeza-beza pandangan. Sebab bukan saja mujtahid yang ramai. Dalam dunia Islam ni ada beribu mujtahid. Dikecilkan lagi skopnya beratus mujtahid. Dikecilkan lagi skopnya berpuluh mujtahid. Dikecilkan lagi skopnya ada beberapa mujtahid yang disebut mujtahid mutlak, umpama 4 imam yang besar itu. Dan setiap orang ulama tu sendiri yang mujtahid itu, yang paling tinggi itu, sendiri berbeza-beza pandangan. Al-Imam Syafi'i walaupun dia mujtahid, dia boleh mengeluarkan hukum dengan penilaiannya sendiri. Namun begitu dia sendiri pun berbeza-beza pandangannya dalam buku-bukunya. Yang mana Al-Imam Syafi'i, kalau tuan-tuan belajar fiqh kan, dibahagi-bahagikan pandangannya antara pandangan yang lama dengan pandangan yang baru. Pandangan yang disebut sebagai pandangan Baghdadiyah dengan pandangan Misriyah. Dulu-dulu Imam Syafi'i kata gosok gigi siang hari puasa tak makruh. Pandangan baru dia kata makruh. Kan? Nampak? Dulu-dulu dia kata apa lagi? Khutbah Jumaat tak wajib dalam bahasa Arab. Yang baru dia kata wajib dalam bahasa Arab. Terutama yang rukun-rukun lah. Jadi seorang ulama pun ada banyak pandangan. Jadi tak heran lah kalau ramai ulama, ramai pandangan. Ulama seorang pun banyak pandangan. Hingga pula kalau ulama-ulama dalam mazhab. Lagi pula kalau dicampur seluruh mazhab yang ada, yang disebut sebagai perbandingan lagi lah. Banyak. Jadi tak pelik. Nampak? Sebab tu ulama ada satu kaedah. Dipanggil bukan semua pandangan ulama itu menepati syarak 100%. Ada sebagainya pandangan dia kuat, ada setengahnya pandangan dia lemah. Jadi kita di pentas ilmu, ada satu-satu perkara mungkin ada banyak pandangan, terutama benda yang tak ada nas. Tak ada nas, ataupun ada nas tapi dia tak jelas.
Banyaklah pandangan tu. Jadi kita kena menilai manakah satu pandangan yang lebih baik untuk kita ikut. Dalam mazhab Syafi'i pun sama. Ada pandangan yang dia diamalkan dalam mazhab, tapi dia bukan pandangan mazhab. Ada pandangan yang dia ni hanya pandangan beberapa individu dalam mazhab, tapi dia bukan pandangan mazhab. Itu konteks-konteks dalam fiqh. Nanti tuan-tuan belajar fiqh tu, tuan-tuan tanya, ustaz yang ajar fiqh, anak tak ajar fiqh. Ini cuma anak petik-petik aja, supaya kita faham. Baik, itu jihad dari sudut bahasa. Jihad dari sudut syarak pula pun sama. Jihad dari sudut syarak ialah kita memenatkan diri atau bersungguh-sungguh dalam ataupun pada jalan Allah dengan harta kita, dengan tubuh badan kita dan juga dengan lidah kita. Kita buat suatu kebaikan dengan bersungguh-sungguh adalah satu bentuk jihad. Itu dalam syarak. Kenapa? Sebab itu kadang-kadang kepahaman kita dalam satu-satu perkataan syarak kadang-kadang tidak memberi gambaran yang sebenar dalam syarak. Sebab tu ustaz di sini kena urai, kena bagi tahu. Tuan-tuan mungkin kadang-kadang satu perkara itu dipahami dalam konteks yang sempit di sisi kita, tapi sebenarnya dalam syarak dia memberi konteks yang lebih luas. Termasuklah jihad. Jihad di sudut kita ni mungkin sempit lah, tapi di sudut syarak dia luas. Nanti saya akan terangkan pada tuan-tuan. Itu secara umumnya makna jihad. Buat satu benda yang baik, bersungguh-sungguh, maka dia satu bentuk jihad. Nampak? Okey, baik. Saya nak petik tuan-tuan satu kata-kata yang benar-benar bernilai, yang memberi gambaran makna jihad. Ialah kata-kata Al-Imam Qurtubi dalam tafsir dia. Jilid ke berapa? Tak kala dia mentafsirkan satu ayat Quran, itulah ayat terakhir daripada surah Az-Zumar atau surah Ghafir. Kata ingat. Apa kata Allah Taala? Allah Taala kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu surah apa Ustaz? Saya pun tak semak, tak ulang kaji dia. Wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang berjihad pada jalan kami, Allah Taala kata kami akan memberi petunjuk padanya, dan kami bersama-sama dengan orang yang muhsinin, orang yang melakukan kebaikan. Itu tak kata siapa-siapa yang membuat kebaikan, dia sudah membuat satu perkara jihad sebenarnya. Apa kata Qurtubi dalam perkara ini? Tuan-tuan tahu Qurtubi ya, ulama tafsir kita. Ulama tafsir, ulama hadis, ulama akidah Islam. Dia Qurtubi. Bahkan salah satu buku akidah yang paling baik untuk kita belajar di pentas awal ialah buku karang akidah karangan dia. Baik. Dia kata apa? Dia kata innal jihad fi hadhihi al-ayah laisa qitalul kufar. Dia kata jihad dalam ayat ni banyak sebut tentang jihadnya. Salah satunya ayat inilah. Dia kata jihad dalam ayat ini, dia kata bukanlah jihad memerangi orang kufar semata-mata. Bukan kita nak berperang orang kafir aja. Jihad ni dia kata tidak. Wa innama, dia kata qam'uz zalimin. Akan tetapi jihad juga ialah dia kata melawan kezaliman. Melawan kezaliman. Pasal Nabi pun ada sebut begitu. Bukan Nabi kata akbaru jihadin kalimatu adlin inda sultanin jahil. Jair Nabi kata kan. Sebagai Muawiyah bin Al-Hakam. Nabi kata seabdul jihad ialah menyebut satu kalimah yang hak di sisi pemerintah yang zalim. Itu hadis sahih. Itu juga satu bentuk jihad. Ada orang yang pro ke arah sana, dia sebut hadis mentaati pemimpin, tapi tak sebut hadis yang ini. Sebut yang hak. Tapi kita tak pelik lah. Sebab Nabi dah beritahu. Nabi kata umat aku ni tidak dibangkitkan satu orang khalifah, melainkan di sisinya ada dua bitanah, dua panglima. Satu panglima yang sokong kebaikan, satu panglima yang sokong kejahatan. Tak pelik lah. Hadis bitanah. Baik. Boleh dia? Dia kata melawan kezaliman. Kezaliman ni bukan saja daripada pihak atasan. Kadang-kadang kezaliman juga boleh berlaku di kalangan ataupun di kalangan kita. Juga boleh jadi kezaliman. Ada kawan kita tu order air di kedai mama, kan?
Silapnya mamak tu air tertumpah atas tangan anak dia kopi tu belasah mamak tu. Oh, 2-3 orang pegang tak agak. Kesian betul. Tahu lah 3 lain kan. 4 lain tu jangan belasah orang tu. Wadah botol macam pergi gym lagi kan. Oh. Maaf saya okey sorry saja. Bom belasah. Kan kita nak tolong kita sakit pinggang berjalan betul. Orang lain lah pegang. Itu zalim juga tu. Oh. Zalim juga. Kadang-kadang kita dengan tak sengaja undur-undur kereta pun melanggar kereta kawan tu pecah lampu. Kita tak tunggu pun kita cabut. Itu zalim. Ingat kita lepas lah tu. Lepas lagi ni esok kau tak lepas. Kan? Saya tuan-tuan, saya ni cerita saya. Kan? Bawa contoh orang lain marah pula. Saya pergi di ATM ESO tu Ustaz. ATM ESO tu. Nak raya haji, tapi bukan tahun ni dah 2 tahun sudah ke 3 tahun sudah. ESO tu ada Maybank kan. Pergi nak ambil duit. Bukan nak ambil duit. Tak ada ni nak ambil duit pun. Pergi kedai buku Islam Syikah tu. Kedai buku agama tu. Belek-belek buku. Adalah satu buku saya berkenan. Tanya harga RM20. Belek dalam wallet ada RM10 je. Tak cukup. Apa aku ambil duit tu. Tak motor ambil duit. Ambil tak pakai. Jalan. Pergi ambil duit. Kan? Dalam bank ada 600. Bukan 6,000. 600 je. Fikir nak balik raya haji ambil sikit. Esok nak ambil lagi. Ambil semua. Ambil 600. Tekan 600 tu. Kad pun keluar. Kad keluar. Ngam-ngam kad keluar. Rumah telefon. Kita pun angkat telefon. Tangan sampai angkat. Tangan sampai pegang telefon. Satu lagi tangan ambil kad. Dah tu dah bercakap dengan telefon. Lupa duit tak ambil. Duit dah keluar. Jalan cakap ngomong sampai tak motor. Okey lah kan. Start motor balik. Pergi balik kedai. Nak beli buku. Pergi ambil buku tu nak bayar. Mana aku letak ni? Wallet tak ada, poket tak ada. Mana aku letak ni? Oh, baru teringat. Alamak, duit tadi tak ambil. Baru teringat. Saya pergi balik. Tak ada orang lah. Ada lah orang ambil duit kan. Saya jumpa manager dia perempuan. Saya kata, Kak, saya nak tengok CCTV ya. Saya tadi rasa macam ada tertinggal duit ke macam mana, saya pun tak tahu. Saya tak ingat lah. Memang betul-betul macam ditutup-tutup kita punya ni. Nak cerita duit kita tu bukan rezeki kita. Allah Ta'ala nak bagi orang lain kan. Tengok CCTV. Tengok CCTV, orang belakang saya ni bila saya ambil, bila saya pergi, dia tengok duit, tengok saya. Tengok duit, tengok saya. Tengok duit, tengok saya. Lalu dia ambil duit tu. Dia pun ikut belakang saya berjalan. Saya keluar, dia pun keluar. Dia tengok, dia berdiri je depan mata, tengok saya naik motor. Saya pun naik motor, saya cabut. Lepas tu dia beli-beli barang apa semua, dia pun cabut. Dia naik kereta Innova. Baru lagi. Orang dalam, saya ingat dalam hampir 60-an lah. Saya tengok mukanya, tengok rambutnya, tengok gayanya macam hampir 60-an, 50 lebih lah. Uban dah penuh kepala dah pun. Janggut tak tahu ada tak ada. Akang kata buat report lah Ustaz. Alah buat report lah. Saya yang cuan. Saya tak buat report tak apa-apa pun. Zalim lah tu. Kan? Kita terlupa ambil duit. Dia ambil duit kita. Lepas tu dia tengok kita cabut. Lepas kita cabut, dia pun beli barang sikit, dia pun cabut. Memang jelas. Dia ambil dan dia ikut saya. Dia nak tengok saya, mungkin kalau saya patah balik, dia akan bagi kot. Kan? Tapi dah saya cabut, dia kata rezeki aku ni. Rezeki aku. Dia tak tahu dia ambil kita 600 tu, orang tak nak ambil banyak je dia esok kalau buka hari ni. Dia tak tahu. Cukup dengan 600 tu, tak cukup. Zalim lah tu. Kita menipu orang. Kadang-kadang benda ni tak sengaja. Kita buka pintu kereta kita, tercalar kereta orang. Kita kena tunggu tu. Kena cakap kat tuan dia tu, minta halal. Kalau kena ganti, Kerana scratch sikit je. Tapi itu semua tak boleh. Itu satu bentuk kezaliman. Dalam syarak zalim ni dia luar. Zalim ingat belas orang aja. Kan? Pemimpin zalim, betul lah. Kan? Satu sudutnya. Kita pun kadang-kadang zalim. Bahkan kita ni pun zalim pada diri kita sendiri. Kan? Kita tak semayang, kita zalim diri kita sendiri. Kan? Kadang-kadang kita sendiri ni, kita yang duduk masjid ni, kadang-kadang semayang bagus juga. Tapi menyembang sedap juga. Tak betul. Saya pergi satu surau.
Saya kata kita menyembang ni tuan-tuan, kita kena jaga jangan ada walau sedikit penipuan. Kalau kita fakta, kita tak berapa pasti sahih tak sahih, elakkan jugalah. Tapi itu okey lagi lah. Ini memang menipu. Menipu ni jangan main. Bohong. Kadang orang kita kan menyembang dulu, menyembang tinggi menyembang. Kita betul ke fatwa dia ni, fakta dia ni. Orang kuat menyembang ni yang dipenuhi pembohongan ni tuan-tuan. Esok-esok dia mulut dia kena jolokkan besi. Satu kuk kepala keluar ke belakang, satu kuk mata keluar ke belakang, satu kuk mulut keluar ke belakang. Nabi diperlihatkan azab orang yang begini dalam mimpinya, dalam Sahih Bukhari, daripada Jabir bin Samurah. Nabi diperlihatkan orang yang dicucuk dengan besi. Satu orang duduk menentang, satu orang pegang besi. Keluh, Nabi kata, dia mencincang kawannya dengan besi. Nabi tanya siapa tu? Jibril kata, yaghdu min baitihi yakzibul kadzibah tablughul afaq. Ini orang yang dia keluar rumah cakap tak pernah betul, salah saja, bohong saja. Seolah-olah dia pembohongan tu kalau disambung-sambungkan boleh mencapai ke timur, mencapai ke barat. Nabi kata yes, tablughul afaq. Kalau menipu sekali dua tu lain lah. Ini memang menipu je kerjanya. Nabi kata tablughul afaq. Orang Arab dia faham lah kalau cakap itu. Menipu sungguh. Kita kadang-kadang kan kena cucuk dengan besi. Saya dah pergi sampai situ tu. Kat mana tadi tu? Zalim tadi kan. Qawmuz zalimin, kata Imam Qurtubi, iaitulah menentang kezaliman. Daripada sekecil-kecil kezaliman sampailah kepada kebesar-besar kezaliman. Apa yang kita buat bersabit dengan zalim ini, itu juga satu bentuk jihad. Kita bercerai dengan isteri tuan-tuan, tak bagi nafkah, tanya ustaz, zalim. Padahal isteri kita ada anak. Ramai masyarakat kita macam tu. Kadang-kadang di kalangan kita orang surau tu, bekas isteri dia cerai dah. Isteri tu bela anak, dia dah kahwin baru. Anak tu tak diberi nafkah ni. Padahal anak tu tanggungjawab kita tu. Isteri tu memang kita tak boleh bagi nafkah dah. Dah habis waktu edah. Edah kena bagi nafkah. Dia dah kahwin naik, bagi nafkah apa lagi? Tapi anak kita yang berada bersamanya, kita perlu bagi nafkah sampai dia boleh bawa diri. Kadang-kadang kita lupa tanggungjawab kita tu. Itu zalim tu. Sebab tu kita jangan cakap ke orang. Kita dulu perlu menilai kezaliman yang kita buat. Dari sudut ibadah kita tak buat betul, kita zalim. Apatah lagi kita zalim pada orang lain. Macam tu. Betul tak? Tanya ustaz, ramai orang kita yang tak bagi nafkah, yang bercerai, tak bagi nafkah anak. Anak dah tak belum, nafkah tak bagi pula. Lepas tu ada niat nak kahwin 2-3 tu. Nampak? Kaum zalimin, kata Imam Qurtubi. Kemudian kata apa lagi? Waraddu 'alal muftadin. Dan juga menentang kebatilan. Kebatilan. Apa makna kebatilan? Kebatilan inilah benda-benda yang batil, sekalipun dia berwajah agama. Kadang-kadang dia macam agama macam dekat Indonesia. Sembahyang tarawih 23 rakaat, cuma 6 minit. Cuk. Dia tak baca apa. Sebab dia kata bacaan atau mu'aninah dalam sembahyang tarawih ni tak wajib. Tak tahu dia ceduk nak daripada mana, saya pun tak tahu. Ini tidak menyalahi syariat, dia kata. Sebab kami hanya buat dalam sembahyang tarawih saja, tapi sembahyang lain kami buat macam biasa. Dia ceduk dan pakai sebuah besar, dia bawa besar. Dia punya mudi, dia punya pondok tu pasal tradisi. Siapa kata tak menyalahi syariat, kita pun tak tahu. Dia ambil nak kat mana dia ceduk, kita pun tak tahu. Sembahyang pun ada yang tiup orang hantar itu kan. Siap masuk berita lagi dalam TV Indonesia. Dia kata ini tidak menyalahi syariat. Itu batil. Itu batil. Nampak? Pakai serban okey lah. Kejumpa okey lah. Tapi ilmu dan amalan yang dia bawa tu sebenarnya bukan saja bukan ahli sunnah. Hak bukan ahli sunnah pun bukan juga. Tak tahu dia daripada mana dia ambil, kita pun tak tahu. Kan? Tak ada bacaan. Ada satu aliran di sini tuan-tuan. Saya tengok dah ada pengikut dia. Dia semayang, tapi masih ada bacaan walaupun tak betul. Tuan-tuan tahu dia semayang macam mana? Nabi kata la salata liman la yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hadis ni hadis Malik bin Al-Huwairis, dia hadis Muslim. Ini jadi induk kita dalam semayang mesti baca Fatihah. Nabi kata tidak ada semayang orang yang tidak baca Fatihah.
Dia pun baca Fatihah, tapi tahu dia baca Fatihah macam mana. Ambil daripada qiyam sampai ke sujud last tu semua Fatihah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, rukuk ar-rahmanir-rahim. Allahu akbar, i'tidal maliki yaumiddin. Satu rakaat semua Fatihah. Okey lagi lah daripada yang dulu. Fatihah tak baca zikir, tak baca apa, tak baca angkat takbir dengan pergerakan semata-mata. Tapi semuanya adalah bentuk-bentuk kebatilan. Dan kebatilan ni tuan-tuan, dia ada kedudukan dia. Ada yang sampai tahap kufur, ada yang tak sampai tahap kufur, cuma tahap berdosa saja. Dia tak sampai tahap kufur lah, tapi dia tahap dosa besar. Tapi masih tercela dalam syarak. Nabi pernah ketika melihat sahabat semayang, tuan-tuan, ada seorang semayang tak betul ya. Nabi kata kalau dia mati dengan solat seumpama ini, dia tidak mati di atas agama. Semayang macam Nabi dah, cuma ada lagi lah dia tak tamak dia sikit kan. Nabi kata kalau dia mati dengan solat begini, dia tak mati atas agama aku. Tambah-tambah lah kalau semayang seumpama itu. Satu rakaat dibaca Fatihah, ataupun tak dibaca Fatihah langsung. Dua saja. Ini kebatilan. Dan kerja ni sebenarnya kerja majlis agama untuk siasat ada mana-mana aliran. Saya ada sebut dulu saya pergi kuliah di Subang. Macam tu juga, dia selawat menjerit-jerit dalam masjid. Saya kata kat kebu si surau, mana boleh benarkan kat surau ni ada puak macam ni. Tapi ahli karya kita lah dia kata. Siap marah saya. Sampai saya kata kat dia, saya mengajar sini sebulan sekali. Macam ni lah abang ambil tempat saya mengajar. Dia tak boleh mengajar pun. Dia marah kat saya, dia tanya saya, tak percaya tak yang Nabi masih boleh mengajar kita secara berdepan, yang kosong juga? Saya kata tak boleh, dan Nabi dah wafat. Oh, marah dia kat saya, Ustaz salah, Ustaz tak betul. Tu guru saya ambil amalan dengan daripada Nabi. Dia kata ni salah satu tarekat lah. Lepas tu dia ambil wuduk, dia zikir 3 orang kat depan sambil-sambil menjerit, Allahumma salli ala Muhammad. Ayat kursi dia baca 30 dia baca, saya pun tak faham. Dia jerit-jerit dalam surah tu, zikir dan kadang menjerit. Sekali-sekali macam menyanyi, sekali-sekali macam menjerit. Menjeritlah kuat-kuat Allah. Macam 3 orang berzikir macam 40 orang. Berzikir dengan kuat, berzikir dengan menyanyi-nyanyi, berzikir dengan menjerit-jerit. Macam tu. Ya Allah, macam ni dia cari anak. Tak diterima akal gitu. Sampai saya kata macam tu. Saya kata saya macam sebulan sekali. Macam ni lah abang ambil tempat saya. Tak nak pula dia. Dia kata, dia tanya, yang dia marah saya lagi, dia tanya saya, apa pandangan Ustaz pasal Sufi? Saya kata Sufi ni ada 2. Satu Sufi yang ikut syariat, satu Sufi yang tak ikut syariat, sesat. Oh, lagi marah dia. Macam mana Ustaz boleh kata Sufi sesat? Saya kata bukan saya kata, Syekh Abdul Qadir Jailani kata. Dia kata dalam buku dia, zaman aku ada 12 orang Sufi, 11 orang Sufi sesat, satu Sufi je yang benar. Dia yang kata begitu. Kan? Marah dia kat kita. Nak cerita raddu alal muqtalin. Di Malaysia pun dah mula ada warna-warna kebatilan macam ini. Dulu saya sebut kan, duk berqasidah kat kubur. Kubur boleh berqasidah. Kalau berdoa baca Quran, tak kisahlah, walaupun khilaf, bolehlah kita buat begitu. Kan? Berqasidah, Allah saya duk menyanyi kat kubur, bernasyid, berqasidah. Apa benda? Kan? Al-Qurtubi kata di kubur tak boleh buat bising. Dan buku di atas kira sekalipun dengan zikrullah, dia boleh berqasidah. Siapa nak dengar? Nak berkat ke mana kalau berqasidah? Kawan tu tak ada nak dengar qasidah kita je. Kalau dia dalam nikmat, dia sibuk dengan nikmatnya. Kalau dia dengan azab, dia sibuk dengan azabnya. Dia tak dan lah nak berhubungan dengan kita. Benda baik yang dia dapat hasil daripada doa dan bacaan kita, Allah Ta'ala bagi satu bentuk rahmat padanya. Itu je. Kan? Tahu tak? Nak cerita kebatilan. Kebatilan juga kita kena apa nama? Kena membantah. Satu bentuk jihad juga dia kata. Kerja ni kerja pusat orang. Tuan-tuan tengok di Paya Jaran. Tahu tak? Batu nisan. Ada satu kedai batu nisan. Ada yang 2,000, ada yang 3,000, ada yang 1,000, tengok. Ada yang 6,000 saya tengok. Itu satu kebatilan. Batu nisan orang Islam. Islam bukan macam Nasrani yang perlu dijadikan kuburan tu
bernilai tinggi. Pendapatan tinggi tak apa. Kan? Nesan nak 6,000 dia ada lah. Nesan yang cantik 5,000, ada 4,000, ada 3,000. Kalau sekaya mana pun biasa-biasa lah. Mana boleh kita mencipta satu desain Nesan yang beribu-ribu. Itu salah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam menulis nama si mati di kuburan pun dilarang. Melainkan sebagian daripada ulama Syafi'i yang kemudian memberi keharusan atas satu riwayat Nabi meletakkan batu ketika Ja'far mati, tanda. Jadi tulis nama tu ke atas batu lah. Nabi tanda batu ni supaya senang nak ziarah. Jadi ulama kita kias tulis nama pun itulah supaya kita tahu orang yang kita nak ziarah. Kan itu pun ditulis dengan tulisan yang buruk. Tak boleh tulis cantik, tak boleh. Nampak? Kubur ni mesti mesti bersih lah. Tapi nak jadikan dia satu bentuk macam ni, macam kat di Brunei, Allah Ta'ala alam boleh hantar gambar kan. Dalam Facebook kata ada apa? Ada kaset. Ada apa? Ada Ustaz? Ada macam PA system dia pasang. Kan, masuk duit, PA tu baca Quran. Tak betul. Ada satu di Brunei ke di mana? Orang kata di Brunei, saya tak tahu di mana. Tapi ada dia punya, tu lah tempat. Kat Tanah Arab tu. Tapi kat Brunei saya tak percaya juga. Brunei Islam kuat juga. Contoh-contoh macam itulah ya. Contoh. Jadi kebatilan. Dan kebatilan yang paling besar ialah kebatilan yang mempunyai unsur syirik. Macam itulah. Orang kita sakit jumpa. Ustaz ada pergi jumpa betul batin. Jumpa orang asli. Dan sasar orang bukan Islam. Tak apa dia baca dia pun tak tahu. Kan? Asal saya di Kelantan. Kan? Perkampungan saya berjiran dengan perkampungan Siam. Tuan-tuan, di kampung Siam tu ada berapa orang Tok Bomo yang Siam lah. Dan saya masa kecil-kecil, saya pun pernah ikut saudara saya pergi ke rumah Tok Bomo Siam tu untuk ambil air. Saya Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah lah, daripada kecil sampai besar pengalaman benda batin ni banyak. Saya kata yang bulan 3 itu saya pergi ke Kuala Kubu tu kan. Saya jumpa dengan seorang hamba Allah Ta'ala. Saya tengok dia selalu duduk surau. Saya tanya dia buat apa kat surau. Dia kata berzikir. Abang berzikir apa? Saya selawat. Tak tahu saya kena selawat 15,000 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Tak ada bagus. Selawat bagus. Kita pun tak hafal 15,000 kali. Bagus lah. Tapi ada yang tak bagus itu. Saya ambil amalan ni Ustaz daripada guru saya. Umur guru saya dah 2,000 tahun. Alamak. Saya kata setahu saya, iblis je umur panjang ni. Manusia tak sampai panjang macam tu. Ni guru dengan iblis. Pelik betul lah. Ke mana dia cedok itu? Saya pun tak tahu. Dia kata dia perlu umur 2,000 tahun. Kan? Saya ikut pergi rumah Tok Bomo tu kan. Tengok. Tengkorak. Sat rumah dia tengkorak. Plastik ke tu apa tu saya tak tahu. Tapi tengkorak. Lepas tu tengah-tengah ada tokong. Dia ada bilik untuk dia berubat lah. Kita pergi, dia buatlah air, bagi air balik minum. Saya tanyalah saudara saya tu kan. Kenapa gitu pun ni, Tok Bomo tak boleh ni. Tak apa. Nanti yang bagi kita sihat Allah juga. Tapi masa saya kecil-kecil lah. Dia kata yang bagi sihat pun Allah juga. Memang yang bagi sihat tu Allah. Tapi cara komited tu, cara yang tak boleh lah. Nampak? Ar-radu alal mubtalin. Kata membantaran benda-benda yang batin. Kemudian kata al-amru bil ma'ruf. Menyuruh yang baik. Menyuruh yang baik. Wan nahyi 'anil munkar. Melarang yang munkar. Melarang yang munkar. Apa makna yang ma'ruf? Yang ma'ruf ni ialah yang disepakati akan kebaikannya dengan nas yang jelas dalam Quran dan hadis Nabi, umpama yang ditakrifkan oleh Al-Imam Al-Jurjani dalam buku dia Takrifan. Benda yang sama juga dalam pentakrifan munkar. Benda yang disepakati haram melalui nas yang jelas dalam Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang khilaf-khilaf dia tak masuk dalam benda tu. Nampak? Contoh macam tu lah.
Orang pergi baca Quran di kuburan umpamanya, baca Yasin dan seumpamanya. Walaupun kita cenderung kepada pandangan yang kata membaca Quran di kubur secara iktikaf dilarang. Tapi kita masih tak boleh kata perbuatan orang itu mungkar. Cuma kita boleh kata lebih baik jangan buat. Nampak? Di Kelantan dulu kalau orang mati dia iktikaf 3 hari, 7 hari, siap ada bumbung lagi kan. Memang boleh. Tapi sekarang alhamdulillah dah tak ada dah. Lepas turun yang di arwah itu dia dah beritahu dah dia larang. Alhamdulillah. Itu tak ada dah masa kecil dulu. Memang kita tu iktikaf kat kubur baca Quran. Kalau yang kaya sikit 3 hari 3 malam. Lebih kaya lagi 7 hari 7 malam. Dapat 40 kali khatam. Rupalah 7 orang 3 orang. Sebenarnya betul tu tak ada berapa juga. Boleh baca Quran tapi bukanlah sampai tahap macam tu. Tidak sampai tahap macam tu. Kita sayang pada saudara kita yang meninggal. Tapi kita kena ingat Nabi SAW lebih sayang pada sahabatnya berbanding kita sayang pada keluarga kita. Tapi Nabi tidaklah sampai tahap beriktikaf untuk sahabat-sahabatnya. Kalau dia tak beriktikaf, dia boleh suruh sahabatnya lain beriktikaf. Sahabat dia mati, Samurah bin Jundub mati, dia suruh Umar kau iktikaf atas kubur, doakan untuk sahabat kita yang meninggal. Nabi lebih menyayangi sahabatnya. Tapi Nabi bila dah dikebumikan, doakan, Nabi akan pulang. Itu urusan Allah Ta'ala. Kita doa bagi dia sampai. Macam kita selawat kat Nabi tau. Kita beria-ria nak pergi umrah, nak pergi haji. Pasal apa nak duduk di hadapan kubur Nabi? Bagus, satu benda yang baik. Tapi Nabi juga berpesan pada kita. Hubungan kita dengan Nabi ni tak pernah putus selagi mana kita berselawat pada dia. Nabi sebut riwayat Muslim, la taj'alu qabri 'aidan. Jangan kamu jadikan kubur aku sebagai tempat perhimpunan. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Sentiasa berselawat padaku sebab selawat kamu akan sampai padaku walau di mana kau berada. Nampak? Jadi gitulah. Keharusan kita di hadapan kubur Nabi bagi salam adalah keharusan. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan Al-Muni dia kata boleh kerana ada sahabat yang melakukan begitu. Ada Ibnu Umar dia kata assalamualaikum ya Rasulullah. Kita ni Melayu ni dah jadi sampai kirim salam. Oh, kau yang di depan kubur Nabi dia cakap haji sekian kirim salam. Memberi salam tu ada keharusan lah. Ni sampai kirim salam. Kau tak kirim salam, kau selawat kat Nabi, Nabi tahu kau selawat. Kan Nabi dah pesan begitu. Kan? Nah, cerita tadi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyuruh yang baik, mencegah yang munkar, dan kita bermula dengan orang yang paling dekat dengan kita. Nampak? Bukan orang yang paling jauh dengan kita, orang paling dekat dengan kita. Kita nak memperbetulkan satu sistem yang lebih besar. Sedangkan sistem yang kita sendiri membinanya pun kita tak mampu nak berbetul. Nampak? Tak? Isteri kita, kadang-kadang anak perempuan kita keluar rumah dengan bau-bauan, perfume. Sedangkan perempuan diharamkan memakai bau-bauan, kerana dihidu oleh lelaki yang bukan muhrim. Nabi kata perempuan pakai bau-bauan, terhidu oleh orang yang bukan muhrim, dia sudah menjadi seorang pezina. Ada sahih riwayat Muslim. Atau Pak Abi Dawud saya tak ingat. Perempuan disunatkan pakai bau-bauan, tapi dalam rumah untuk suami dan keluarga, bukan untuk orang luar. Batu dulu saya ceramah kat sekolah saya ustaz, saya kata perempuan yang pakai bau-bauan ni saya kata penzina. Muka cikgu semua dia kata. Sebab ada 2-3 orang, sebatu tu dah bau lah. Sebatu tu, bukan sebatu lah, 10 meter lah. Nak cerita bau kuat kan, kita pening lah mengarahkan kerja ni. Benda ni perlu kita beritahu. Begitu. Tapi katakan nak pakai deodoran ataupun nak menghilangkan bau busuk boleh lah. Ini sampai keluar begitu je. Tak boleh ya. Kita kena jaga. Jangan benar. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan akhir sekali Qurtubi kata ni kita bagi perhatian. Dia kata wa jihadun nafs, dan jihad melawan diri. Fadzalikal jihadul akbar, itulah jihad yang paling besar. Kita duk sangka jihad yang paling besar ni jihad melawan orang kafir. Nah, tidak. Jihad yang paling besar ialah jihad melawan diri kita sendiri. Nampak? Ulama ni tuan-tuan, setengahnya meletakkan jihadul kufar, ujung permulaannya ialah jihadun nafs.
Pasal banyak nas yang Nabi sebut, antaranya Nabi sebut dari riwayat Fudalah bin Ubaid, Nabi kata al-mujahid man jahada nafsah. Penjihad yang sebenar ialah penjihad ke atas dirinya. Pasal apa begitu? Pasal begitu? Sebab kita nak berjihad melawan kufar. Macam mana kita nak berjihad melawan kufar? Sedangkan kita tak ada persiapan diri. Kan? Nak datang ke Al-Imam Ibn Qayyim, tuan-tuan, dia kata jihad yang paling besar ialah belajar ilmu dan duduk di majlis-majlis ilmu. Dia kata jihad paling besar dalam buku dia, Zadul Ma'ad. Pasal hari ni, tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dan saya sendiri pun akses pada ilmu ni mudah, tapi orang dulu tak. Dulu ulama, tuan-tuan, ada seorang dia berjalan daripada Madinah pergi ke Damsyik di Syria, semata-mata nak jumpa Abu Darda di situ untuk mengambil hanya satu hadis daripada beliau. Berjalan beribu kilometer kerana nak ambil satu hadis je, tuan. Bukan 10 hadis, satu hadis je dia nak. Pergi berjalan beribu kilometer. Dan begitu juga ulama yang lain berjalan beribu-ribu kilometer. Sebab dulu susah. Buku susah, tunggu susah. Hari ni depan mata, tiap masjid semua ada kuliah. Nak tak nak je, senang. Akses Allah Ta'ala lebih mudah. Meskipun begitu, hak mudah-mudah ni lah yang ramai orang miss. Diorang tak suka atau tak mau. Pasal kebaikan ni, tuan-tuan, kebaikan ni itulah cerita dia. Benda baik, ilmu ni benda baik, bahkan benda yang paling baik pun. Dulu sebenarnya sebut Al-Imam Syafi'i betul-betul menekankan. Macam kita kata lah, kita duk mengaku Syafi'i. Aku mazhab Syafi'i, aku Syafi'i. Tapi sembahyang jemaah tak sembahyang. Kan Imam Syafi'i dah kata, dia kata sembahyang jemaah ni fardu kifayah. Da'al walam urakhizha, dia kata walam urakhiz fi tarkiha illa min uzrin. Dia kata sembahyang berjemaah ni fardu kifayah. Meskipun begitu, aku tidak memberi kelonggaran, melainkan hanya kepada sesiapa yang usul. Al-Imam Syafi'i dia dekat dengan zaman Nabi, walaupun dia tak sempat jumpa para sahabat. Dia hanya jumpa orang yang berjumpa dengan sahabat, seperti dia jumpa sebagai tabi'in. Namun begitu dia masih zaman sunnah, zaman ilmu betul-betul. Pasal apa dia kata begitu? Pasal bukankah Nabi sendiri pernah berkata, kalau ikut hati aku nak kumpulkan semua pemuda-pemuda, menyalakan api, kemudian pergi ke rumah orang yang semayang di rumah tanpa kehuduran, aku nak bakar mereka dan rumah mereka. Hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Nabi nak bakar. Ulama kata bukan nak bakar rumah dengan orang-orang sekali. Nampak? Betul Imam Ibn Qayyim kata jihad yang paling besar jihadun nafs. Dan dalam jihadun nafs dia bagi 4. Yang tertinggi ialah dikata talabul ilmi, belajar ilmu, duduk di masjid dan sebagainya. Pasal ini persiapan kita. Kita nak bertakak agama, berkumpul kita kan. Tapi masjid tak nak berkumpul. Masjid tak nak datang. Sedangkan kekuatan sebenar di sini. Yang bagi kita kekuatan ni bukan kita. Yang bagi kita kekuatan ni Allah. Dan nak mencari kekuatan daripada Allah Ta'ala bukan di situ. Di sini. Boleh? Boleh berhenti setakat ni? Belum lagi? Nak lagi? Nak pukul 9 juga. Isyak awal ni. Boleh? Jadi nak cerita, ada berapa jihad yang disebut. Jadi fahamlah kita bahawa konsep jihad ni dia luas. Konsep jihad ni dia luas. Bukan sekadar memerangi kufar, tapi beberapa perkara yang bersambung dengan agama, termasuklah yang tadi, menentang kezaliman, membantah kebatilan, menyuruh yang baik, melarang yang mungkar, dan juga melawan diri sendiri. Bahkan itulah jihad yang paling besar. Al-Imam Ibn Qayyim dia kata jihad ni ada 4. Dia kata al-jihadu, dalam buku dia Zadul Ma'ad disebut oleh Syekh Saleh bin Fauzan dalam Fiqhul Jihad. Dan Syekh Mustafa Al-Adawi yang baru-baru datang Malaysia pun ada satu buku khas tentang Fiqhul Jihad yang sebut jihad ni ada 4. Jihad ni pertama dipanggil jihad yang paling besar, itulah jihadun nafs, jihad melawan nafsu. Dan dibagi kepada 4 bersesuaian dengan konteks nafs, Quran dan hadis Nabi yang ada. Pertama dikata ialah talabul ilmi, tu jihad nombor 1.
Itulah menuntut ilmu, belajar. Memang betul. Sebab tu dulu saya pernah sebut Al-Imam Syafi'i, tuan-tuan banyak sebut. Disebut oleh ulama-ulama dia yang terkemudian. Dulu saya pernah sebut kalau tuan-tuan pernah ingat. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata, talabul ilmi afdal minan nawafil. Belajar satu-satu ilmu lebih baik daripada sembahyang sunat. Pasal Nabi pun ada sebut dalam banyak riwayat, sekalipun riwayat tu dhaif. Antara riwayat Imam An-Nasa'i. Kata Nabi, la yaqdu ahadukum fa ta'allama baban min al-ilmi khairul lahu min an yusalliya mi'ah rak'ah. Setengah riwayat alf rak'ah. Nabi kata kita keluar rumah dengan niat nak belajar satu bab saja daripada ilmu. Nabi kata lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat ataupun setengah riwayat 1000 rakaat. Cuma riwayat tu dia ada taif sikitlah. Tapi banyaklah ulama dia sebut hadis ni sebagai galakan lah pada kita. Jadi Al-Imam Syafi'i pun sama. Belajar ni penting. Belajar ni penting. Terutama belajar ilmu agama. Dulu-dulu tu sebelum zaman Nabi, dia ada satu istilah yang mana banyak diguna pakai, yang nak tunjukkan kehebatan seseorang itu dalam beragama. Dia panggil abid. Kisah abid ni banyak disebut oleh Rasulullah tentang umat-umat terdahulu. Satu hari Nabi ditanya oleh Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah tanya tentang abid dengan alim. Abid ni siapa? Abid ni adalah orang yang rajin buat ibadah. Kita baca buku-buku tasawuf yang lama, Umpama Abu Lays Tanbihul Ghafilin. Ada saya tengok buku terjemahan tu kan. Ada satu bab seorang abid yang beramal dengan Allah Ta'ala sampai berpuluh-puluh tahun. Dia panggil abid. Dia kerja dia semayang aja. Kerja dia rajin ibadah, tapi ilmu dia tak ada. Ataupun ada untuk ibadahnya, tapi dia tak boleh nak ajar orang lain. Satu lagi alim, dia tak terkenal dengan ibadahnya, tapi dia terkenal dengan ilmunya dan dia ajar orang lain. Abu Umar kata yang mana lebih afdal? Dia kata zukira inda Rasulillah rajulan ahaduhuma abid wal akhar alim. Dia kata disebut di hadapan Nabi dengan dua orang, satu abid, satu alim. Patut tu. Apa kata Nabi? Nak minum. Saya 2-3 hari ni batuk. Minum kan? Bismillah. Kata Nabi, beza antara alim dengan abid. Dia kata umpama aku dengan orang yang paling rendah dalam di kalangan umat. Batuk ni. Volume tinggi sangat. Nabi kata fadlul alim 'alal 'abid. Nabi kata fadli 'ala adna ummati. Kelebihan alim dengan abid ini, beza dia ialah umpama aku dengan orang yang paling rendah di kalangan umatku. Sebab dulu ada seorang ustaz. Ada seorang ustaz kan, tahun 2009 ke 2010. Ada. Dia jadi kes soalan. Sampai orang minta dia jakim ataupun kuasa agama siasat. Dia kata macam mana? Dia kata al-ulama ni warasatul anbiya. Dia baca hadis Abu Daud lah daripada Qais ataupun Abu Darda. Ulama ni dia kata pewaris Nabi. Kalau Nabi tak ada, ulama itulah Nabi. Oh, dia kata begitu. Jadi orang yang pro belah ni marah dia. Kan? Dia cerita dia ni cerita pasal dia ni penyokong arwah Tuan Guru Aziz. Dia adalah dia terselit cerita tu sikit. Dia kata ulama ni pewaris Nabi. Kalau Nabi ni tak ada, ulama itulah Nabi. Orang cakap dia kata ulama Nabi. Kalau lebih teruk dia kata, dia kata ni aziz Nabi. Sebenarnya bukan begitu. Konteks dia pun samalah. Nabi buat perbandingan. Orang alim ni umpama aku dengan orang paling rendah di kalangan umat. Itulah beza. Alim umpama Nabi.
Orang yang tidak alim sekalipun dia abid, dia umpama orang paling rendah di kalangan umat Nabi. Tu je perumpamaan. Dia tak salah. Dia bukan kata ni aziz Nabi atau mustahsan Nabi, kalau kata itu salah. Perbandingan tak salah. Nabi buat perbandingan banyak, tuan. Yang kadang-kadang bukan saja mustahil dari sudut akal, syarat akal, tapi mustahil dari sudut syarak. Nabi pernah kata pada Abu Bakar, pada Umar. Nabi kata laukana min ba'di nabiyyun lakana Umar. Nabi kata kalau ada nabi lagi lepas aku, nabi itu ialah Umar. Ada nabi lagi lepas nabi tak ada dah. Habis itu perumpamaan pun tak salah, tak salah. Perumpamaannya dia luas. Tak ada jadi masalah apa-apa. Cuma kadang-kadang kita hari ni ialah orang kata apa? Banyak sangat benda yang timbul. Kadang bukan saja timbul dari sudut ilmu agama, tapi ada berkaitan lain, politik lah apa. Maka dia jadi begitu. Ustaz yang cakap tegah-tegah ni, nak tengok sikit. Tapi kalau ustaz yang tidak berapa ni, tak apa ustaz. Contohnya itulah. Jadi kita begitulah. Kita di pentah ini cuma kita nak berkongsi apa yang baik. Itu saja. Kemudian kita serah urusan pada Allah Ta'ala. Dia mengatur-ngatur kehidupan kita. Macam itulah. Sebab tu kita tak payah pelik. Kita tak payah pelik. Ada soalan? Jadi konsep jihadnya begitu. Jadi untuk kuliah yang akan datang, saya akan campur haji yang mabrur, kemudian baru kita akan proses pada yang lain. Saya nak urai hadis ni bagi panjang supaya kita lebih faham tentang makna dan juga huraiannya. Manakala yang lain-lain tu kita baca lah. Macam keterangan ni muka 4 ni kita akan baca dari daerah. Kemudian masuk hadis yang kedua nanti. Jihad dah ada, kita tak payah terang lagi. Cuma as-salah tu kita dah tahu. Cuma nak sebut sikit birrul walidain. Boleh ya? Jadi untuk next kita akan sebut tentang haji. Mudah-mudahan orang yang pergi haji tu untuk kuliah yang akan datang dia ada resi lah. Boleh berkongsi dengan kita tentang haji mabrur. Apa konsep haji yang Allah Ta'ala terima, apakah kelebihan-kelebihannya, dan juga apakah petanda-petandanya. Saya akan uraikan sikit sebalik. Mudah-mudahan. Apa pandangan Ustaz dengan amalan ya Hanana? Ya Hanana. Pandangan peribadi saya lah. Itu semua satu bentuk nasyid. Tapi kalau kita tengok penceramah-penceramah macam bapa orang ustaz, dia kata ya Hanan ni berasal daripada Syiah, Allah Ta'ala alam. Ya Hanana ni kepada Ali. Kepada Ali. Kadang-kadang ialah di Iraq, saya dipahamkan di Iraq ada seorang ustaz dia bagi ceramah, dia belajar di Iraq. Di Iraq ni ya Hanana ni, orang yang nyanyi Hanana ni ialah nelayan. Bila dia pergi ke laut, bila dia balik bawa banyak ikan, dia kata ya Hanana ya, dia akan tu. Dia satu bentuk nyanyian saja untuk bergembira, cakap itu saja. Dia jangan ingat perkataan ya Hanana ataupun nasyid itu satu ibadah. Dia bukan ibadah, dia sekadar satu nasyid. Nasyid ni tak salah, kan? Cuma perkataan tu lah nak kena kita tengok. Itu saja. Ya Hanana ni makna dia beruntunglah kita. Itu saja. Dia satu bentuk nasyid je. Cuma nak dikaitkan dengan ibadah macam akidah umpamanya, Allah Ta'ala alam lah. Sekadar menasyid tu bagi saya tak ada apa masalah pun. Tak. Cuma saya muskil juga bagi sebab menasyid tu saya muskil juga. Tapi di sudut zahir ni dia sekadar nasyid, sekadar nyanyi. Itu saja. Cuma adalah beberapa perkataan yang kadang-kadang tu sama juga kita kata perkataan madat. Madat ni sebenarnya kot daripada Syiah. Madat Ali. Madat ni pertolongan, minta tolong. Madat. Dan sebenarnya perkataan tu saya tak berapa suka perkataan tu sebab dari sudut akidah sebenarnya madat ya Rasulullah, madat ya Rasulullah ni tak berapa sesuai. Tolonglah kami wahai Rasulullah, tolonglah kami. Dia tak apa sesuai. Bila kita lihat banyak peristiwa yang sahabat pergi jumpa Nabi minta tolong. Banyak peristiwa. Nabi marah. Ada satu riwayat tuan.
Tuan-tuan, benda ni banyak sebut ada riwayat Ahmad, dalam Sunan Ahmad. Orang jumpa Nabi. Nabi ni ada seorang sahabat, saya lupa nama dia, Abu Fatimah ke siapa. Banyaklah ni saya sebut satu dua benda. Kita kena beza. Pasal apa? Dia pasal apa? Sekalipun benda ni dia kadang-kadang adalah unsur khilaf tu. Dipanggil al-istishfa' bi Rasulillah. Dipanggil apa nama? Ataupun istirasah. Istiras dengan Nabi. Minta tolong dengan Nabi setelah meninggalnya atau wafatnya beliau. Ulama ni sebenarnya dia khilaf. Boleh ke tak boleh kita kata wahai Rasulullah bantulah aku? Boleh ke tak boleh? Ulama ni dia khilaf. Sebagian besar kata tak boleh. Pasal apa? Pasal riwayat yang ada tak cukup kuat untuk dah melawan riwayat-riwayat yang lain. Antaranya yang saya sebut tadi lah, yang Nabi kata la taj'alu qabli aidan, yang kamu jadikan kubur aku tempat berhimpun. Kita hubungan dengan Nabi ni selawat. Satu. Ibadah kita dengan Nabi ni selawat. Bukan meminta tolong dengan Nabi. Kan? Dia tak kuat lah. Dia ada satu riwayat yang menjadi pegangan dalam urusan ini. Itulah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah, di mana ada seorang Badawi. Dia ni ditimpa musibah di kampungnya kemarin. Dia jumpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata, pergilah kubur Nabi, doa kat situ. Dia pergi kat kubur Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bantulah aku. Dia kata gitu, isfa'li gitulah. Hadis itu sebenarnya, riwayat itu didhaifkan oleh ramai ulama hadis. Cuma ada dua orang yang mentasihkan, yang kata sahih. Satu ialah Al-Imam Ibn Katsir, satu lagi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kerana dua orang yang mentasihkan, maka sebab itulah ada sebahagian besar ulama tasawuf dikata diharuskan. Tapi dia tak boleh jadi induk agama lah. Betul-betul. Pasal syariat ni sebenarnya dia bertunjangkan Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Itu saja. Apa yang Nabi suruh kita buat bila kita ditimpa kesusahan? Apa Nabi suruh buat? Dah cukup lengkap dah. Nabi suruh kita doa, Nabi suruh kita semayang, Nabi suruh kita baca Quran, Nabi suruh kita bermunajat dengan Allah Ta'ala. Betul-betul kita ada. Nampak? Jadi kadang-kadang ada benda tu dia ada keharusan, tapi keharusannya amat terbatas. Tapi benda ni bila diamalkan oleh orang jahil agama, orang awam, dia menjadi berluas-luas sehingga dijadikan Nabi ni tempat minta pertolongan secara mutlak. Itu yang salah. Itu yang salah. Sampai ada di kalangan kita bila nak semayang, panggil Nabi. Betul ni kat selayang. Saya selalu dengar bila nak semayang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Saya pun naik pelik. Siapa dia panggil Nabi gitu nak semayang? Saya pelik tu. Kan? Macam itulah contoh dia. Contoh dia macam itulah. Itu riwayat yang ada yang dijadikan sokongan. Saya nak tunjuk pula kisah-kisah Nabi semasa hidup yang sahih, yang betul-betul jadi tunjang dalam urusan kita dengan Rasulullah. Nabi ketika hidupnya, tuan-tuan, ramai orang yang, berapa orang sahabat yang berkhidmat untuknya. Ada seorang tu saya lupa nama, Abu Fatimah tak silap saya. Dan Nabi ni orang yang betul-betul pemurah. Setiap orang yang berkhidmat padanya, Nabi akan suruh dia minta apa-apa. Nabi kata, sal, mintalah sesuatu. Kata Salma, sal. Orang lain bila Nabi minta sesuatu, kawan ni dia minta apa? Dia kata urid syafa', dia kata urid murafaqataka fil jannah. Dan Nabi suruh minta kan? Dia kata aku nak duduk sebelah kau dalam syurga. Nabi kata apa? Nabi kata la bal ghaira zalik. Jangan minta itu, minta yang lain. Dia minta nak duduk dengan Nabi. Nabi kata jangan minta tu, minta yang lain. Pasal apa? Pasal urusan dia nak duduk dengan Nabi bukan urusan Nabi, itu urusan Allah Ta'ala. Nabi tak kata begitu. Nabi kata la sal ghaira zalik, bal ghaira zalik. Minta yang lain Nabi kata. Dia kata la bal zalik, aku nak yang tu juga. Dia berkerah nak yang tu. Nabi kata tak apalah, kalau kau nak macam juga. Nabi kata inni alaika bikasratis sujud. Fa innaka la tasjud sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Kalau macam tu macam inilah Nabi kata, kau perbanyakkan sujud. Sebab setiap kali kau sujud, Allah Ta'ala angkat satu darjah. Setiap kali kau sujud, Allah Ta'ala angkat satu darjah. Mudah-mudahan kau boleh bersama aku.
Untuk nasib kita di akhirat, tuan-tuan, bukan hak mutlak Nabi. Kalau Nabi boleh tolong umat dia, Nabi akan tolong semuanya. Tak ada seorang pun boleh masuk neraka. Tapi itu urusan Allah. Kan? Nabi tolonglah, adalah syafaat Nabi tu. Tapi bukan mutlak 100%. Nabi ni tuan-tuan, kalau dia tolong betul-betul dia akan tolong. Kita tak ada masuk neraka punya. Nabi sayang umat dia ni. Tapi kita ada habuan kita masing-masing. Ikut perhitungan Allah. Kita selawatlah Nabi minta. Tapi macam tu. Zaman Nabi juga tuan-tuan, sama juga riwayat Abi Daud, riwayat Ahmad. Ada satu kelompok tuan-tuan, dia ditipu kemarau. Sama kes riwayat tadi, tapi ini masa Nabi hidup. Dia pun kata, ya Rasulullah, istashfa' bina ilallah. Wahai Rasulullah, bagilah syafaat kami pada Allah. Oh, Nabi malu. Nabi malu. Hak tadi ada juga minta syafaat macam tu. Nabi malu juga. Nabi kata, man dallaka ala hadza. Siapa ajar kau minta macam ni ni? Sama juga yang ini. Nabi kata, la yustashfa'u 'ala Allahi ahadun. Nabi kata, kau tak boleh minta tolong aku, kau boleh minta tolong Allah Taala. Dia kata, sya'nullah a'zam min zalik. Dia kata, urusan Allah lebih besar daripada ini. Tak? Jadi minta pertolongan Allah. Aku bantu doa juga boleh tak? Ibaratnya macam tu. Tapi kita tiba-tiba kita direct nak diminta dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah tak gemar kita meminta-minta padanya ketika hidupnya, apatah lagi kalau kita terus menjurus padanya ketika matinya. Kalau dia ada, dia pun tak setuju. Macam tu. Nampak? Jadi kita kena faham konteks kenabian ni, baru kita faham. Sebab tu dalam agama kita jangan ikut-ikut. Nampak? Ada ulama yang tegas meminta terus dengan Rasulullah SAW. Secara mutlak dia kata boleh bawa pada syirik. Itu jelas. Kita belajar kita tu jelas. Jadi dia kadang-kadang adalah betul-betul keharusan itu. Macam azimat lah saya kata. Azimat macam tu juga. Dalam bab azimat tu ada nas, cuma satu nas kan ni. Dalam hal ini ada satu nas saja. Dalam bab azimat cuma ada satu nas. Riwayat Ummu bin Syu'aib. Nas ini yang digunakan keharusan azimat. Ada keharusan tapi dia betul-betul terbatas. Ummu bin Syu'aib, Nabi ajar dia satu doa. Anak dia yang besar, dia ajar. Anak dia yang kecil ditulis dan digantung-gantungkan. Ditulis kata dia gantung. Tu ulama kata boleh yang saya ada nas ni. Ada keharusannya tu. Tapi keharusannya tu betul-betul terbatas. Lepas tu bila orang tanya Ibnu Mas'ud, boleh tak azimat? Ibnu Mas'ud kata boleh, tapi kau kena jaga akidah. Orang tanya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata tak boleh. Kau telah membuka satu pintu tu, pintu syirik. Contoh dia macam tu lah. Contoh dia dah sebut Yahanana dah terlajar sampai 95 minit. Dia nak bagi faham macam tu lah. Jadi kalau boleh elakkan lah. Kalau boleh elakkan. Kata madak ya Rasulullah, madak ya Rasulullah. Kalau boleh elakkan. Lepas tu dalam bentuk menyanyi pula. Kan? Kita selawat lah. Kita disuruh dalam bab ibadah ni berhubungan terus dengan Nabi selawat. Bila kita selawat, terus selawat kita sampai pada Nabi SAW. Itu je yang kita nak. Kita bergantung harap pada Nabi menerusi Allah, pada Allah menerusi Nabi melalui selawat padanya. Cukup. Tak perlu kita cari amalan lain yang besar dengan khilaf dan seumpamanya. Begitulah. Saya dalam isu-isu khilaf ni saya suka rujuk pandangan ulama hadis sebab pandangan dia lebih kejam. Bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri dia sebut dalam Syiar A'lamin Nubala. Apa yang Imam Syafi'i kata? Ini betul apa? Imam Syafi'i kata alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi sawaban. Hendaklah kau sentiasa mengikut ulama hadis kerana mereka lah yang paling benar di kalangan manusia. Nampak? Jadi cerita dia begitulah. Saya kalau ada benda-benda khilaf ni saya suka rujuk fatwa dan pandangan ulama hadis dulu dan kemudian. Pasal pandangan mereka lebih tegak, lebih kuat. Itu saja. Bukan kita menolak ulama tasawuf dan seumpamanya. Tasawuf saya sama juga kan. Dia satu bentuk ilmu Islam. Tapi adalah ketikanya kita terima, ada ketikanya kita